Oh dah. Oi, tak ni sir, tengok ni belek-belek. Rupanya kita ada 4 edisi untuk member card. Wow. Nampak tak? 4? Gold. Ya. Ada yang gold, ada yang black colour, ada yang silver. Oi banyak. Sebenarnya ada benda Angel nak story dengan Acik-acik ni. Acik, nampak tak belakang Angel tu apa? Apa ni? Nampak tak? Belakang tu rumah jati Bos Ijan yang Bos Ijan buat Uish. untuk acik-acik tau. Senang Ya. cerita, siapa yang dah pegang member card ni, yang pernah songan kita, acik tolonglah simpan elok-elok. Wow. Sebabnya bukan sekadar potongan diskaun je untuk item kedua. Habis Tapi kita nak jemput acik-acik pergi ke rumah jati Bos Ijan yang kat belakang sana tu. Wow. Sebenarnya sana besar betul kawasan dia tau acik-acik. Dan paling bestnya, Bos Ijan ada nak buat swimming pool, ada apa tu, mancing ikan. Lepas tu ada pokok durian, betul tak sir? Mana pokok duriannya? Ni, yang tu pokok durian kan? Ada buah betul ke? Tak? Belum. Oh, belum. Nanti kalau time dah siap, pasti ada buah. Jadi acik-acik boleh gitu. makan durian yang kita orang. Dia acik-acik yang dah pegang, simpan elok-elok. Apa tu kak? Ni member card ni. Yang mana belum pegang, rasa macam mana ni Angel nak dapatkan member card ni? Acik senang je. Acik cari je Angel dekat gudang Bos Ijan. Acik type je gudang Bos Ijan. Acik sol, pasti dapat. Yang ni. Yeah. Ada 4 edisi. Tapi yang paling evergreen yang ni lah paling apa orang kata, first edition kita. Abizan Enterprise. Black card. So acik-acik, kat mana ni? Angel kat Jati Rumah Bos Ijan. Acik-acik nak pergi gudang Bos Ijan, boleh datang. 24 jam.